dia lah gila, bunuh diri. Semua tu memang kalau orang tu dia tak Tak kuat. kuat, dia akan buat benda-benda macam tu lah. Tapi bagi saya, hanya saya je yang tahu diri saya. Dan saya cakap, aku betul, tapi macam mana aku nak bagi tahu aku betul lah? Tak apalah, Allah Ta'ala tentukan lah. Okey. Kalau aku salah, aku duduk dalam lah. Ha. Tapi kalau aku betul, aku duduk luar lah. Bukanlah saya menidakkan teknologi, tapi zaman ini adalah zaman fitnah lah. Seperti mana cakap, kita duduk di akhir zaman. Akhir zaman, betul. Jadi benda tu, teknologi ni satu benda yang agak bahaya. Dan dia telah menyebarkan aib saya, membuka aib saya, menyebarkan fitnah tu berluasa. Sehingga memberi kesan kepada saya. Dan apabila saya menang pun, tak ada satu orang pun minta maaf. Tak ada pun, contohnya pihak berkuasa yang menangkap saya tadi, tak ada pun cakap, oh, Boy Iman tak salah. Dia kita bantu siasatan, buat sidang media. Tak ada. Tak ada. Tapi masa tangkap saya, keluar semua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Okey. Bersama saya daripada Yazid Podcast. Okey, kita bersama dengan orang yang sangat dikenali lah. Okey. Iaitu Datuk Iman. Datuk Iman Datuk Boy Iman lah. Datuk Boy Iman. Okay, siapa yang tak kenal dia tak tahu lah. Mungkin yang tak kenal tu orang yang sunat laser. Betul. Gen Z. Gen Z insyaAllah. Yang mana tak kenal tak tahu lah. Okay, Datuk. Sebelum kita mula kan. Okay, saya dulu Datuk. Saya ni daripada kecil tau saya tengok Datuk. Daripada waktu tu umur saya 10 ke 11 tahun. Saya tengok Datuk dalam cerita Gosok. Kan waktu tu saya cakap Datuk berlakon bersama Tom Spider kan. Betul. Tom Spider dan siapa seorang lagi? Bob lah kan. Bob, ya, betul. Jual telur kan. So saya cakap kat situlah first time saya ingat Datuk sampai ke sekarang. So tak sangka juga saya hari ni dapat bersama Datuk dalam podcast saya ni. Terima kasih Datuk banyak-banyak sebab sudi bersama saya pada malam ni. Saya pun sebenarnya berterima kasih kepada Yazid Podcast kerana sudi menjemput saya lah. Okey. So saya ni memang, kalau kita cerita daripada background tu, daripada dulu tu kita throwback ke, kita flashback, memang saya bermula dalam industri hiburan ni umur saya 16 tahun sebenarnya. 16 tahun 16 tahun. Wah. Masa tu saya bersekolah di Perlis. Jadi ada RTM, Negeri Perlis ni dia nak buat satu pementasan teater sempena dengan Jubili Emas Pemerintahan Raja Perlis yang ke-50 tahun. So saya offer diri lah. Daripada situ Datuk. Daripada situlah saya bermula dan disiarkan secara langsung di Selamat Pagi Malaysia ketika tu. Jadi pada 1998 saya habis SPM, saya datang ke KL untuk mengejar cita-cita lah sebagai pelakon. Okey. Jadi waktu 16 tahun tu Datuk buat teater, betul? Saya buat teater. Buat teater dululah. Bermulanya daripada teater. So daripada teater tu kita orang berlakon, kita orang menyanyi. Jadi macam mana Datuk boleh cuba Datuk ceritakan sikit macam mana perjalanan Datuk masuk ke industri seni? Habis tu saya datang ke KL, saya tipu arwah ayah saya masa tu kalau nak belajar sebab habis SPM kan. Jadi saya datang ke KL, saya jadi pelakon lah. So saya pun masuklah kelas teater, saya masuk kelas lakonan. Lepas tu saya pergilah uji bakat. Jadi banyaklah uji bakat yang saya pergi. So masa tu saya dah buat model karaoke. Kalau Yazid biasa pergi karaoke, selalulah orang nampak muka saya di karaoke tu. Di karaoke tu. Saya boleh dikatakan hero karaoke lah. Waktu tu. Lepas tu saya berlakon Gerahas. Lepas tu saya pun ada buat model pakaian pengantin. Saya ada buat iklan Coca-Cola, iklan Sprite, Tom Emmet masa tu. Lepas tu tahun 2000, umur saya 20 tahun. Masa tu saya belajar di Akademi TV3.
Akademi apa? Akademi TV3. TV3. Di Wangsa Maju ni, saya belajar dalam diploma broadcasting. Masa SPM keluar, saya dapat offer sebagai belajar metric law. Okey. Di UiTM Shah Alam. Lepas tu barulah saya tapi tak habis, saya belajar 6 bulan je. Lepas tu barulah saya masuk Akademi Tu 3. Masa tu yang saya full time. Dan saya tak full time, saya cuti je saya berlakon. Jadi bila saya cuti saya berlakon, saya dapat berlakon Blok 404. Saya tahu. Jadi Blok 404 ketika itu fenomena. Saya pun tinggal belajar dan saya dah jadi pelakon yang full time pula. Banyak pula offer berlakon. Jadi bermulalah Blok 404, kan 505, Momok dan Gosok tu lah. Antara yang buat nama saya naik. Dapat watak utama pula tu kan. Dapat watak utama macam tu lah kan. Cuy, saya macam, tapi saya kenal Datuk waktu tu yang waktu kat Gosok tu baru saya kenal Datuk. Sebab mungkin saya kecil lagi kot. Betul. Mungkin waktu tu saya umur 10 tahun rasanya. Saya rasa mak bapak awak pun tak bagi awak tengok cerita hantu. Sebab cerita tu cerita bunuh-bunuh kan. 404. 404 cerita macam hantu tapi dia misteri lah. Okey. Dia suspense thriller lah kan. Okey, jadi Datuk dah dalam industri ni, industri seni ni berapa lama? Kalau ikutkan daripada umur saya 16 tu. 16 tu. Itu tak kira lah? Tak kira lah. Saya kira daripada full time lah. Okey. Daripada umur saya 20, sekarang saya dah 45 dah. 45. 25 tahun juga. 25 tahun lah. Masya-Allah. Dan saya tak pernah berhenti. Kadang-kadang ada orang ingat saya berhenti. Saya pernah lah tak syuting dalam setahun, 2 tahun. Tapi ada juga lah kadang-kadang terjebak-jebak juga. Dalam industri Betul. Kadang-kadang ada projek buat event, kadang-kadang dia projek buat pengacara. Lepas tu saya ada buat direct. Okey. Okey Datuk. Daripada Datuk jadi pelakon, pengacara, lepas tu Datuk bertukar kepada bisnes. Betul? Betul. Apa yang buat Datuk nak ke arah bisnes pula? Masa saya mula-mula dalam bidang industri ni pun saya ada buat juga. Okey. Tapi saya macam supply artis, supply talent. Saya ada buat entertainment. Cuma yang betul-betul saya serius ni masa tu umur saya 25 saya rasa. 25? Ketika tu semua orang mungkin faham lah yang dalam perjalanan hidup kita ni, bila kita dah dikenali ramai, kita glamour, kita ada duit, kita kadang-kadang lupa diri. Betul, faham. Jadi masa tu saya terlupa diri hingga saya terlibat dengan benda yang bukan-bukan. Jadi bila saya terlibat dalam benda bukan-bukan, orang industri hiburan tak panggil saya berlakon. Kerana bagi mereka saya mungkin tidak ada disiplin. Mungkin ialah buat perangai dan sebagainya kan. Maksud dia call time tak jaga, kualiti kerja tak jaga. Jadi ada masalah attitude lah. So ketika tu saya tak ada apa-apa income. Selama berapa lama? Tak lama lah. Maksud saya macam contoh sebulan selalu kalau masa tu saya berada di zaman kegemilangan. Betul. Jadi kalau saya tak syuting tu biasanya 2-3 hari atau seminggu lah paling lama. Tapi yang ni lama. Mungkin dalam masa 2-3 bulan. Jadi ketika tu saya mengambil satu keputusan untuk saya berniaga. Jadi saya belajarlah berniaga yang orang kata macam-macam lah juga saya belajar. Tapi salah seorang yang buat saya, bantu saya berjaya ni adalah Datuk Andy Lala lah. Datuk Andy Lala. Seperti mana semua tahu Datuk Andy Lala ni, dia seorang ketika itu jutawan. Dia pun seorang penyanyi dan pelakon. Serta pengacara yang hebat. Betul. Jadi dia buat bisnes tu, dia ajak saya buat bisnes join tu. Dan start tu lah saya banyak belajar dengan dia. Dan saya terus dalam bidang perniagaan. Bisnes ni, dalam bidang perniagaan ni. So dalam waktu bidang perniagaan tu ada juga job-job berlakon juga Ada juga. Saya masa tu pun saya ada sign dengan David Teo sebagai artis MIG. Saya ada buat 2-3 filem juga dengan David Teo.
Antaranya bini-biniku gangster, Saya tahu. Ajinomoto. Ajinomoto. Lepas tu dah tak ada dah, kontrak dah habis dengan David Teo dengan MIG. Saya kembali balik kepada berlakon lah. Bisnes balik lah. Kembali balik pada bisnes. Okey. Faham. Jadi Datuk, waktu zaman kegemilangan Datuk tu lah kan, apa yang Datuk ingat yang Datuk tak boleh lupa sampai sekarang? Maksud saya macam Banyak lah, terlalu banyak. Terlalu banyak. Ceritakan Sebab sikit. dulu tu antara yang saya paling ingat adalah peminat lah. Peminat Sokongan peminat tu sangat-sangat luar biasa. luar biasa. Okey. Kalau dapat surat tu berguni-guni dapat surat. Betul Dapat hadiah pun macam-macam hadiah dapat. Mesti daripada awet lah tu. Daripada ni lah biasalah kan. Teddy bear ada. Paling teruk pakaian dalam lah. Oh ya? Ya. Serius lah Datuk? Serius. Saya pernah kena serbu di Plaza Angsana JB. Okey. Habis koyak baju saya. Barang-barang saya pun semua habis. Rantai semua habis. Dia orang terlalu tak suit lah. Waktu tu umur Datuk apa? 20, Umur saya masa tu 23 saya tak salah saya. kat Angsana kena Plaza Angsana. Kita orang buat promosi Camp 505. Lepas tu yalah, selain daripada peminat tu, job lah. Job memang banyak lah. Kalau awak buka semua stesen TV masa tu muka saya lah. Banyak Jadi job memang tak berhenti-henti lah. Sampai saya pun tercalon dalam artis baru popular. Anugerah Bintang Popular tahun tu lah. Tahun 2022 kot. Ataupun 2023 lah. Kalau 2023 saya 2023, 2003 atau 2002. Umur saya 23. Umur yang cik masa tu? Saya rasa sekolah rendah lagi. Sekolah rendah lagi. Okey. Menarik. Okey. Jadi lepas tu lakonan, lepas tu bisnes, lepas tu ada juga kontroversi. Waktu tu kontroversi paling-paling pun apa Datuk? Selain yang kontroversi yang terbaru tu lah. Yang tu nanti. Saya ketika tu banyak gosip lah. Banyak. Macam saya cakap lah, masalah attitude tu kan. Contoh kita pergi ke kelab hiburan, jadi wartawan tahu. Ataupun kita bercerita dengan banyak artis paparazi tu. Macam tu lah, benda-benda macam tu lah. Tapi perkara yang paling teruk yang berlaku pada saya tu, yang itulah. Pada tahun 2017 tu lah. Apabila saya terlibat dalam satu isu yang agak besar. Tapi isu tu sebenarnya bukan pada diri saya. Tapi pada pada satu partner saya, bekas partner. Saya dengan partner saya ni dah 3 bulan bersama. Dalam satu syarikat. Jadi sebelum dia bersama dengan saya dalam syarikat tu, dia dengan syarikat lain. Tapi isu tu baru keluar masa saya bersama dengan dia. So masa saya bersama dengan dia tu, kami 3 bulan je. Selepas 3 bulan tu kami dah tak bersama. 9 bulan masing-masing dah berpisah 9 bulan tu, dan dia terkait dengan isu yang lama tu. Dan bila dia terkait dengan isu yang lama tu, ada satu NGO ni cuba kita panggil beli kes lah. Jadi bila beli kes, cuba minta dengan dia collateral, mewakili dia punya yang membayar dia lah. Jadi bekas partner saya tu dia tak boleh bayar, dan mereka pun attack saya untuk tolong bayar. Ini isu yang mana Datuk? Ini isu tentang perumahan lah. Isu perumahan. Juta Kelulut dan DBI Properties lah. Saya boleh sebut pun pasal kes tu pun dah viral, dah lama ada dekat YouTube. Betul. Okey. Sebenarnya berapa banyak Datuk yang ditipu tu? Yang ditipu tu, yang melibatkan dia, saya memang tak tahu. Tapi masa tu dia minta collateral lebih kurang 300,000. Jadi apabila partner saya tu tak boleh bayar, dia minta saya yang bayar. Sedangkan saya masa tu saya tak bersama lagi. Jadi saya enggan bayar. Bila enggan bayar, dia gunakan saya untuk trap.
Okey. So sebenarnya untuk trap dia. Lala dia trap saya pula. Sebab saya pun tak bantu dia bayar. Jadi isu tu viral lah. Okey, faham. Saya masa tu kena roadshow di seluruh Malaysia lebih kurang 2 minggu lah. Roadshow? Roadshow tu maksud dia saya dibawa pergi ke balai sana, balai sini, lokap sana, lokap sini. Okey. Ditangkap juga tu? Saya ditangkap dan dibawa selama 2 minggu lah. 2-3 hari di balai Johor contoh, 2-3 hari di balai Pahang, 2-3 hari di balai Penang. Jadi bila dah bawa pasal tu memang keluar surat khabar, keluar viral lah. Zaman media sosial kan. So viral dia telah mengefekkan kepada perniagaan yang saya tengah buat. Sebab perniagaan yang saya tengah buat pun sama macam yang saya kena tu. Dia isu rumah. Kita orang adalah kontraktor bina rumah di tanah sendiri. Jadi bila dia efek kepada saya tu, dia telah membuatkan pelanggan-pelanggan saya tak percaya. Dan ramai orang menganggap saya scammer. Yalah, betul. Jadi saya dekat sini dah kena scammer dah. Allah. So bisnes saya jatuh. Akaun bank saya kena beku. Saya kena siasat polis dan sebagainya lah. Sampai sekarang ke? Ketika tu ketika jadi kejadian tu saya lawan lah juga. Maksudnya saya dapatkan peguam, saya cuba cuba menerangkan pada orang lah yang saya tak ni semua, tapi tidak berjaya lah. Sebab saya terpaksa berlawan dengan netizen kan. Betul. Jadi netizen lah yang menjadi juri, hakim dan sebagainya. Bukanlah di mahkamah yang sebenar. Betul. Jadi kes tu berlaku selama setahun 2 tahun, barulah saya dibebaskan. Maknanya saya tak bersalah. Tapi ketika saya dibebaskan tak bersalah tu, sebab bicara kan ambil masa. Jadi bila saya dah cakap saya tak bersalah tu, saya punya nama dah hancur. Perniagaan saya dah hancur. Jadi saya pun dah dijatuhkan bankrupt. Jadi semua anak-anak syarikat dah habis. Jadi pengandu-pengandu pun dah pergi mengadu dekat asuransi. Dah melibatkan ni. Jadi semuanya dah hilang lah orang kata. Sewaktu kiranya Datuk jatuh, apa yang buatkan Datuk bangun balik? Sebab ada orang kan kita susah nak cakap kat Yazid. Tapi bagi saya macam ni lah Yazid. Ketika tu bagi saya semua orang ada masalah. Tapi macam mana kita nak bangkit tu lah. Tapi masa tu saya terkejut lah. Betul. Dan hanya saya je yang tahu diri saya. Maksud dia saya tahu saya tak buat salah. Saya rasa Allah Ta'ala pun tahu saya tak buat salah. Jadi kenapa itulah saya selalu cakap ke orang. Tapi yelah orang takkan percaya punya saya. Sebab orang dah chop dan labelkan saya ni scammer, salah, penipu, jahat. Tapi saya macam mana saya nak terang kepada orang yang bahawanya saya sebenarnya tak buat salah. Dia ni yang buat salah. Tapi tempias tu terkena pada saya. Dan ada pula hamba Allah ni telah bercakap bukan tentang saya. Dan hamba Allah ini dipercayai oleh ramai orang. Dan semua orang mengikut kata saya jahat, saya salah. Dan bila saya tak salah, benda tu dah jadi salah, dia akhirnya menjadi salah betul kerana orang dah tak percaya. Orang dah mula, macam contoh pelanggan-pelanggan saya dah mula minta balik refund duit. Lepas tu pekerja-pekerja dah tak nak bekerja dengan saya. Dia sampai efek benda macam tu. Jadi benda ni satu benda yang viral, kontroversi. Jadi akhirnya yang tak salah tu jadi salah jugalah. So saya juga kena Saya juga kenalah tempias tu. Yalah, asalnya tidak salah. Tetapi menjadi salah. So saya pun redha lah dengan apa. Mungkin ada sebab dia lah. Mungkin saya pun ada dosa silam ke, kifarah nak cuci diri saya ke. Saya pun lupa pada dia ke. So kena jentik hati saya ke kan. Allah jentik hati saya. Jadi saya pun terimalah benda tu. Tapi Alhamdulillah Allah bagi saya kekuatan sebab saya boleh terima. Sebab kalau saya ialah nak sampaikan pada semua orang, bukan semua boleh terima lah. Betul. Mungkin orang dah naik tingkat 10 terjun. Betul. Kalau tak mati naik lagi, terjun lagi. Pasal benda tu memang impact yang sangat-sangat luar biasa hebat lah.
Sehingga 2 kan minggu kena tahan dua juga. minggu Dah keluar kena dengan netizen pula kan. iya betul. Sebab kita belum disahkan bersalah. Macam kita negara hukum. Kita salah bila mahkamah tentukan salah. Okey. Hakim yang tentukan salah. Lepas bicara, kita pun boleh boleh mempertahankan diri kita. Lepas tu hakim yang akan membuat keputusan kita betul atau salah. Selepas polis siasat kita lah. Tetapi saya sebelum benda tu berlaku, proses tu berlaku, saya dah disalahkan dulu awal-awal. Netizen lah, ni semua Netizen lah. netizen lah. Melibatkan hamba Allah yang berpengaruh lah di kalangan netizen tadi tu lah. Ketika tu. Okey. Jadi saya dihukum lah. Dan akhirnya, dan satu lagi yang saya nampak, kalau awak dah kena tangkap, awak dah pakai baju lokap, awak dah salah dah tu. Walaupun mahkamah tak salah, tapi orang punya pandangan mata awak dah salah dah. Orang dah cakap bukan dah pasal awak. Betul, sebab dah pakai baju lokap. Dah pakai baju lokap. Walaupun awak ditahan untuk bantu siasatan. Aduh. Bukanlah ditahan untuk didapati bersalah. Okey. Dan benda tu diwawarkan. Dia keluar di media sosial, orang cakap macam-macam. Orang komen macam-macam, ramailah yang nasi tambah dan sebagainya. Sedangkan benda tu daripada kecil jadi besar. Benda tu tak ada apa pun, tapi orang buat macam buat teruk lah. Kalau orang Betul. Orang utara kata buat teruk lah. Benda tu tak ada apa pun, benda tu kecil je. Jadi memang bila bukanlah saya menidakkan teknologi, tapi zaman ini adalah zaman fitnah lah. Seperti mana cakap, kita duduk di akhir zaman. Jadi benda tu, teknologi ni satu benda yang agak bahaya. Dan dia telah menyebarkan aib saya, membuka aib saya, menyebarkan fitnah tu berluasa. Sehingga memberi kesan kepada saya. Dan apabila saya menang pun, tak ada satu orang pun minta maaf. Tak ada pun. Contohnya pihak berkuasa yang menangkap saya tadi, tak ada pun cakap, Boy Iman tak salah. Dia kita bantu siasatan, buat sidang media. Tak ada. Tapi masa tangkap saya, keluar semua. Yelah, faham. Media elektronik keluar, media cetak keluar. Keluar dekat Facebook, keluar kat Instagram. Kalau saya boleh sebut nama. Itu benda lah yang berlaku pada saya. Saya memang hancur lah. Diri saya memang, dia lah. Gila, bunuh diri, semua tu memang kalau orang tu dia tak kuat, dia akan buat benda-benda macam tu lah. Tapi bagi saya, hanya saya je yang tahu diri saya. Dan saya cakap, aku betul, tapi macam mana aku nak bagi tahu aku betul lah? Tak apalah, Allah Ta'ala tentukan lah. Kalau aku salah, aku duduk dalam lah. Tapi kalau aku betul, aku duduk luar lah. Dan alhamdulillah, sehingga hari ni saya masih di luar. Dan proses tu membuatkan saya jatuh, membuatkan saya hancur. Tapi saya kena bersyukur yang saya masih waras, masih sihat, masih bersemangat, masih kuat. Adalah tu hadiah daripada Allah Ta'ala kan untuk saya, ataupun peringatan kepada saya lah kan. Betul. Jadi saya selalu mengambil benda tu sebagai sesuatu yang positif lah. Alhamdulillah. Ya. Sebab kadang-kadang hebat lah Datuk. Tak hebat. Tak, maksud saya hebat Datuk neutralizekan balik untuk diri Datuk. Ya. Faham tak? Walaupun dah dikecam oleh orang ramai, walaupun dah di batch kan. Kira kata kita dah dibantai habis-habisan lah dengan Facebook, dengan Instagram kan, apa semua habis. Saya tak tutup media sosial saya. Instagram, Facebook saya tak tutup. Ada saya juga komen-komen yang berlambat-lambat orang komen. Semua best saya. Komen saya bukan-bukan, panggil saya macam-macam, DM saya macam-macam. Ya Allah. Padahal yang DM tu ada kena-mengena tak dengan Datuk? Tak ada kena-mengena. Dan mereka pun tak tahu, mereka tak dengar pun cerita daripada saya. Allah. Dan mereka lebih polis daripada polis. Mereka tak siasat pun. Mereka tak duduk pun di tempat saya. Ya, betul. Tapi mereka mengikut orang, apa orang cakap, mereka ikut. Itulah bahaya dia yang saya cakap tadi tentang fitnah ni. Zaman viral lah Datuk. Zaman viral. Orang macam tak kira tau. Kalau benda tu salah, dia orang nampak yang salah. Yang baik dia orang dah tak nampak lah. Ya. Tapi saya, macam saya cakap lah, saya mengambil benda tu positif. Sebab hidayah ni, petunjuk dan hidayah ni biasanya memang Allah bagi pada
mereka yang Allah nak bagilah, hamba-hamba dia lah. Kadang-kadang kalau orang tu jenis tak dapat hidayah pun, dia dah termasuk golongan yang tak dapat hidayah. Betul. Tapi mungkin dengan cara itu, itulah hidayah saya dapat tu. Okey. Nah, maksud dia mungkin saya pun ada banyak dosa. Allah tegur saya lah. Nak cuci saya ke kan dan sebagainya. Sebab ketika saya berada di zaman kegemilangan pelakon tadi, yang tadi tu, tapi bila saya berada di zaman kegemilangan perniagaan ni pun, kerana ketika itu saya ialah bergelar jutawan. Jadi saya mungkin ada lupa diri tu. Ya, faham. Sebab yang boleh buat kita lupa diri ni kuasa, duit, terkenal, kemasyhuran, popular kan. Jadi masa saya jadi artis tu mungkin saya popular, saya ada duit. Lepas tu bila saya buat bisnes ni, saya mungkin ada rezeki lebih, ada harta kan. Jadi saya pun terlupa diri lah. Jadi mungkin itulah salah satu cara Allah tegur saya. Okey. Allah alam lah kan. Tapi betul lah tu. Ya. Kalau kita fikirkan balik kan, mungkin sebab itulah cara dia nak dekatkan Datuk dengan diri dia kan. Betul. Saya dulu seorang-seorang saya fikir betul lah. Tapi ada juga yang yalah, kalau orang yang tak kuat saya nak cakap dah down dah Datuk. Dah down dah. Dah duduk dalam bilik tak keluar dah tu. Dah murung dah. Dah murung. Dah bunuh diri ke. Dah kurus tu. Dah jadi ni kemendangan. Nampak Datuk ke. sihat Alhamdulillah. Sihat sangat Datuk. Betul. Kan lebih sihat. Lebih sihat. Dia sebenarnya bagi saya minta maaf lah saya cakap kan. Kita terpaksa mengamalkan satu sikap bahawa mulut-mulut orang ni kita tak boleh tutup. Betul. Kita tak boleh fikir orang punya mulut. Sebab kalau kita fikir orang, kita memang tak makan, tak bayar bil. Setuju. Kita punya dapur tak berasap kan. Jadi saya pun terpaksa lah menggagal diri. Saya buatlah kerja macam-macam balik. Saya takut juga masa tu. Saya pernah keluar, orang marah saya pun pernah. Tiba-tiba orang tu marah saya, oi penipu, oi scammer, apa benda kau ni kan. Tapi dia naik motor dia belah lah, kata saya dah tangan dia lah. Saya cakap dia scammer kat mana. Kalau tak ada bukti pula tu. Belum lagi masa tu. Kau jangan kau nak dengar orang cakap je. Betul. Macam saya cakap, kita ni negara hukum. Kau tak boleh bertindak lebih daripada undang-undang. Kita punya prinsip rukun negara pun kedaulatan undang-undang. Betul. Jadi kalau aku betul salah, biarlah mahkamah tentukan kan. Dan kenapa aku duduk kat luar? Itu benda yang simple. Betul. Kalau betul salah mestilah dekat dalam kan. Betul. Sebab kata filem Sharif kan, ini Malaysia, Perdana Menteri pun ke dalam minta maaf cakap. Memang betul pun kan. Tidak ada orang yang boleh terlepas daripada membuat salah lah. Dan kalau dia boleh terlepas pun tak apa, kita ada akhirat besok kan. Betul. Kat dunia je lah lepas. Tapi saya pun itu adalah perjalanan ataupun proses saya. Saya melaluinya dengan tenang lah. Alhamdulillah. Allah bagi saya kekuatan. Saya slow balik hidup. Macam saya cakap lah, kalau saya fikir saya bermasalah, ramai lagi orang bermasalah. Betul. Saya baru saja diuji begitu. Kalau kita nak cerita tentang uji ni, Perdana Menteri kita sekarang PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim, berapa lama dah? 10 tahun. Ya. Akhirnya kuat juga menjadi Perdana Menteri. Kalau tak ketika tu, dia sebagai timbalan Perdana Menteri, bila dah tak ada kuasa, dah ketangkap, macam mana dia menanggung tu? Betul, 10 tahun lah. Ya, termasuklah Datuk Seri Najib kita. Duduk di atas. Tapi akhirnya sekarang di mana? Kan? Jadi mereka punya pengorbanan lagi, mereka punya ujian tu lagi besar lah. Lagi tinggi. Dan kalau kita tengok kisah Nabi-Nabi, termasuklah Rasulullah sendiri, lagi teruk ujian dia. Betul. So kita punya ujian ni, saya punya ujian ni sikit je. Dan kita kena tengok juga kadang-kadang kita rasa kita ni macam
susah, tapi cuba tengok sebelah sekeliling kita, ada lagi susah daripada kita. Setuju. Benda-benda macam tu lah kadang-kadang kita terlepas pandang. Alhamdulillah lah, mungkin dah banyak sangat bawa watak dan drama. Jadi benda-benda tu telah memanusiakan saya lah, menginsankan saya. Sebab itulah saya kuat. Kalau ikut betul-betul, tak kuat juga. Tak kuat juga. Mesti ada tak time Datuk rasa macam down gila? Ada. Banyak kali saya rasa down. Kalau rakan-rakan artis tak nak kawan dengan saya, orang yang bisnes yang banyak saya bagi duit, yang buat urus niaga dengan saya, tinggalkan saya. Tinggal macam tu je? Keluarga saya memandang saya. Ini selepas kes tu lah? Lepas kes tu. Memang efek dia terlalu besar. Dan saya daripada berada di kayangan dan berada di bawah tanah dalam masa sekelip mata. Yelah, waktu tu Datuk agak naik juga waktu tu. Tengah naik dengan bisnes-bisnes. Bayangkanlah kalau hari ni saya boleh makan makanan sedap. Esoknya saya makan makanan lokal. Kan kelakar tu. Bukan sehari dua minggu, 3 minggu lah. 2 minggu, 3 minggu. So waktu Datuk kat lokap tu, apa ada ujian-ujian kat dalam lokap ke ada? Tak ada, alhamdulillah. Dia satu lokap Datuk seorang ke ataupun beramai? Saya bersama dengan beberapa orang lah. Okey. Tapi dalam perjalanan saya tu, layanan daripada pihak polis, alhamdulillah. Lepas tu mereka yang dekat dalam sana pun okey lah. Cuma saya memandang, saya lebih banyak memikir diri saya. Yelah. Sebab saya macam tadilah kan, atas tiba-tiba, dah lokap. Apa salah aku buat? Mesti time tu Datuk sedih gila. Saya macam difitnah, macam sekejap je pusing. Allah tarik tu dalam sekelip mata je. Kalau ibarat senang cerita dia, kita buat perumpamaan, kau duduk dekat dalam istana, tiba-tiba kau duduk dalam lokap. Kau boleh makan makanan mewah, tiba-tiba kau makan lokap. Ada ibarat begitu lah. Kau dipandang hormat, dipandang tinggi, dan kau ada duit berjuta, tiba-tiba engkau tak ada makna, tak ada nilai semua tu. Terus kau dirumban ke sana dan kau dikatakan kau ni bersalah, kau ni penjahat, kau ni scammer. Buatlah ujian tu. Dahsyat. Betul. Sangat dahsyat. Sangat Tapi alhamdulillah boleh melaluinya. Alhamdulillah. Ya. Mana air kita Datuk? Kena panggil. Air tu belum order lagi tu. Datuk dah order? Tak apa, saya Order satu. Kita boleh. minum dulu. Minum dulu, boleh. Sambil-sambil minum. Saya yang panggil. Hey. Air. Teh ais. Sebaik ada air. Saya dah nak menangis tadi kalau awak tak order air. Sedih pula, tersebab. Betul, saya mengimbas balik kenangan tu memang. Sebab? Saya tak tahu lah nak cakap. Saya tak tahu macam mana nak cerita lah. Saya sampai nak buat filem, nak buat drama, nak buat buku. Saya, masa tu banyak Facebook, Instagram lah tempat saya luahkan perasaan. So ada juga yang orang-orang yang support Datuk? Ada. Ramai juga. Ada juga rakan-rakan artis yang support saya. Tapi ketika itulah saya mula mengenali jemaah tabligh. Kerana ketika itu jemaah tabligh datang menghampiri saya dan mereka ini tidak peduli pun apa pun yang berlaku pada kita. Betul. Awak ni banduan ke, awak baru lepas bunuh orang ke, bagi dia semua ni bahagian masing-masing. Tapi yang paling penting apa dia punya kesan selepas itu. Jadi mereka lah yang mengajak saya, ni kita masuk topik kesan-kesannya lah, mendekatkan diri pada Allah Ta'ala lah. Betul. Itu yang saya nampak Datuk ada pergi keluar. Betul. Keluar dengan jemaah semua. Saya tengok viral juga. Kalau orang tanya saya kenapa saya kuat, satu saya tahulah apa yang saya nak order apa. Apa saya buat ke tak buat. Maknanya saya seorang tahulah kebenaran cerita tu saya tahu. Pertama. Yang kedua sebenarnya apa-apa jadi pun kembalilah balik pada Allah Ta'ala. Betul. Kembalilah balik pada fitrah kita. Kan?
Sebab Allah Ta'ala je yang tempat kita best lah mengadu. Betul. Kita menangis. Itulah tempat yang sesuai. Luahkan semuanya kat sana kan. Betul. Minta maaf. Dia punya beza tu tak sama awak menangis kat ibu bapa awak. Betul. Dia tak sama menangis kat isteri awak, kawan-kawan. Waktu tu kita je tahu lah. Macam maksudnya apa yang kita luahkan tu mungkin Allah je yang dapat tahu. Sebab makhluk tak ada kuasa, Allah Maha Kuasa. Jadi kalau awak luar pada, walaupun mak awak melahirkan awak, dia boleh mendengar. Betul. Tapi dia pun mungkin 50-50. Betul ke tak ni? Anak aku ni aku kenal tak ada buat contoh. Tapi kalau kita mengandung Allah Ta'ala, boleh sini kak. Ni air apa? Tengok ais. Dua lah kak. Dua je. Kita bagi host kita dulu. Tak apa Datuk. Tak apa. Minum dulu. Ya Allah. Saya harap dia ada bubur racun lah. Tak ada, gurau je. Tidak lagi ada racun. Saya ada order air ketum. Tak ada. Ketum, TOI saya tak ada. Oh, pening sikit tu. Gurau je. Saya minum Datuk Dah minum dah pun. Baru cakap. Tak guna punya cakap tak guna cakap. So, itulah yang berlaku pada saya. Tapi saya tak ada tempat macam mana saya nak bagi tahu dengan orang bahawa saya betul. Saya difitnah. Betul. Saya kena game. Saya kena frame. Saya kena kambing hitam. Orang yang hamba Allah tu, yang bercakap tu adalah dia yang tak betul. Dia fitnah saya. Jadi netizen lebih percaya pada dia pada saya. Macam mana saya nak buat? Sebab saya dah melalui pakai baju rokap. Saya dah pergi roadshow. Jadi orang akan cakap saya jahat. Betul. Saya orang salah benda tu lah. Orang yang fitnah tu pula tak kena macam tu. Dia pakai kopiah. Contohlah kan. Dia pakai kopiah. Dia membawa satu nama NGO yang melandaskan Islam. Contoh. Dia dikenali ramai. Dia ramai supporter. Jadi benda tu kita nak melawan tu, nak berperang tu bagaimana tu. Ni eksklusif ni saya cerita untuk podcast Yazid Podcast ni. Kan kalau awak publishkan benda ni memang datang daripada hati saya. Dan ini bukan konten. Memang inilah luahan hati saya. Untuk saya tak minta semua yang mendengar ni percaya ataupun mendengar, tetapi cuba nilai-nilaikan. Betul. Kalau ada benda yang betul, ada benda yang baik, ambil. Kalau yang tak betul tu tak payahlah. Anggaplah saya tengah buat lawak ni. Itu je, simple. Tapi orang tak tahu sebenarnya. Kebanyakan semua tak tahu. Tapi orang, minta maaf Datuk So yang orang yang partner Datuk tu, dia kena tangkap ke tak? Kena tangkap. Sampai sekarang dekat dalam? 4 tahun. Dah keluar dah. Dia sepatutnya 5 tahun. Tapi dia berkelakuan baik 4 tahun saja. Bermakna dia kan salah. Memang betul-betul salah. Memang dia salah. Sebab tu saya cakap bila saya dilepaskan dan dibebaskan. Minum dulu. Minum dulu Datuk. Nak cakap pun sedih kat ni. Bila saya dilepas dan dibebaskan, tak ada orang wawarkan pun. Tak ada pun sidang media bahawasanya Anggun ni yang ditangkap tu, saya, Anggun, Kasim dengan ada satu, siapa saya lupa nama dia, ada 4 orang lah. Kami bertiga keluar. Anggun tu salah. Dia seorang tak ada pun orang viral kan, tak ada pun orang buat sidang media. Dia cakap saya ni kena dilepaskan, dibebaskan. Yang fitnah-fitnah saya tadi, termasuk hamba Allah tu, tak ada pun datang minta maaf dengan saya. Netizen tak ada pun cakap dengan saya, sorry lah, hari tu terkomen, tershare. Adalah, tapi berapa orang lah. Ada juga netizen yang komen, saya minta maaf Datuk, saya emosi. Emosi, saya terpercaya, saya tersalah dengar. Macam tu lah, tapi tak ramai. Dan sampai sekarang, benda tu dicop tu. Dilabelkan tu. Scammer, jahat, penipu. Semua ada kan. Sebab itulah saya ambil masa 6 tahun tu untuk saya memulakan hidup baru, membersihkan nama saya, menjaga nama baik. Dan selepas 6 tahun tu terjadi lagi satu kontroversi juga. Apa lagi tu? Isu juga. 2 tahun lepas, Kulit FS Raya. Kulit FS Raya, kan saya sekali lagi kena tangkap viral
Sebab apa pula? Event raya di PWTC. Yang ni kali ni salah apa pula tu? Tak ada salah apa juga, salah sama hamba Allah yang sama. Oh, ini yang Datuk dia orang cakap buat event tu. Buat event raya di Ah. PWTC, Okey. tapi event tu tak jadi. Jadi Jadi lagi 2 hari nak raya, masa event semua vendor dah datang. okey. Tiba-tiba nama saya naik, Ha. disebut oleh hamba Allah yang sama. Okey. Yang kata saya jahat tadi tu, Ha. dia keluar balik, dia sebut nama saya. Kan, dia paksa saya punya bekas majikan sebut nama saya di TikTok. Dan nama saya naik, polis tangkap saya 2-3 hari siasatan. Raya ketiga baru saya keluar. Raya kat dalam. Masya-Allah. Raya kat dalam. Ketika itu keluar semua TV3, berita, Metro semua keluar. Netizen semua komen, Boy Iman buat kembali, Boy Iman scammer dah datang. Boy Iman jahat, apa semualah cerita pasal saya. Yang sebenarnya, yang sebetul-betulnya orang lain lah yang jadikan Saya Datuk. tak ada kena-mengena dengan itu syarikat. Kita buat event raya, Okey. awak adalah tuan punya syarikat, Okey. duit dimasukkan pada awak, saya hanyalah yang bekerja dengan awak. Oh. Awak bagi saya awak sub lah. Okey. Saya kan, contoh saya pandai marketing lah, sales marketing. Datuk buatlah sales marketing. Jadi dia sub pada saya. Okey. Jadi bila saya buat, bila benda tu jadi, dia ni yang buat, dia tuan punya syarikat lah. Saya tak nak sebut nama pun boleh, semua orang tahulah benda ni. Tapi dia buat salah, hamba Allah tu datang sebagai hero. Datang sebagai hero, bagi tahu dia ni, suruh sebut nama saya. Dan dia pun sebut nama saya. Kecoh semua. Viral yang saya ni mastermind. Saya lah ketua sindiket ini. Saya pun beraya kat dalam, raya ketiga baru keluar. Setahun saya pergi bicara, saya menang. Saya tak didakwa. Tapi yang tu tak ada pula masuk dekat dalam berita ke, dalam surat khabar ke? Tak ada. Tak ada war-warkan, tak ada pihak media panggil saya ke, tak ada netizen datang minta maaf ke, tak ada hamba Allah tadi pun datang minta maaf saya, tak ada. Masya Allah. Inilah antara Fina zaman. Ya, betul. Ini apa yang saya dahsyat betul. Apa yang saya bercakap dengan Yazid ni, kenapa saya cakap eksklusif tadi? Benda ini adalah satu fakta. Benda ini satu fakta, satu kebenaran yang saya memang teringin nak meluahkan benda ni pada orang ramai. Betul. Dan saya minta lah, pergilah rujuk kepada mana-mana agensi lah. Mahkamah ke, Balai Polis Diraja Malaysia ke, kepada pihak-pihak berkenaan lah. Ada tak betul ini fakta ni? Baru ditangkap 5 hari, beraya kat dalam, belum dikonfirm lagi pesalah, telah dijatuhkan hukuman, telah dilabelkan pesalah oleh netizen. Tak boleh nak. Ya, apabila dia keluar, Senyap. Netizen bertanya pula, bila keluar? Saya kata saya masuk 5 hari, dia dah lock up. Saya tak pernah masuk penjara. Dan sampai hari ni, saya pun tak pernah didakwa di mana-mana mahkamah. Apa yang berlaku pada saya tu kontroversi lah, keluar lah, surat khabar, keluar media cetak, media sosial. Tetapi saya tak pernah didakwa di mana-mana mahkamah. Dan saya pun tidak pernah didenda atau dipenjara mana-mana penjara, tak pernah. Saya bukan bekas panduan. Kalau saya bagi kad kenalan saya boleh cek. Saya tak pernah masuk, saya bukan bantuan. Seperti mana netizen dakwa ke ataupun pemimpin kita yang pernah bergelar bantuan. Tetapi saya tidak ada rekod. Push. Dahsyat. Memang dahsyat. Orang ingat betul. Saya ni macam jahat apa semua dan sebagainya. Ramai orang sebenarnya terikut dan terkesan lah. Maksud dia, ramai orang macam awak cakap dia ni jahat, saya pun ikut. Semua orang ikut. 10 orang ikut lah. Sebab tu tak boleh percaya sangat media ni. Ya. Media ni yang paling bahaya. Apabila kita salah gunakan media, memang habis. Teknologi apa benda disalah guna pun habis. Begitulah dia.
2 tahun lepas Datuk. 2 tahun lepas. Boleh Google. Boleh check. Saya tahu isu tu. Nah, Okay, actually Datuk organizer ke macam mana? saya bukan organizer. Saya adalah part of organizer. Okay. Organizer tu memberi saya task untuk membawa artis-artis berniaga. Sebab saya masa tu di bawah Kelab Usahawan Celebrity Malaysia, saya presiden NGO tu. Dan saya pun mungkin Yazid pun tahu dan ramai yang tahulah. Saya agak pandai sikit lah tentang sales marketing. Okay. Jadi saya diberi task oleh organizer untuk membuat sales marketing. Oh. Vendor-vendor pun saya tak kenal. Vendor-vendor yang ambil yang dah bayar tapak 3,000, 5,000 tu saya tak kenal. Penaja-penaja yang dah bayar saya tak kenal. Saya ada kenal 1-2 je lah penaja. Tapi saya tidak direct kepada mereka. Dan duit itu bukannya dimasukkan ke dalam akaun peribadi saya. Bukan dimasukkan dalam akaun syarikat saya kerana saya bankrupt. Saya mana ada akaun bank. Saya mana ada syarikat. Dia masukkan kepada organizer. Organizer ni lah yang... Ya, tetapi apabila organizer ni nak selesaikan masalah, ketika itu hamba Allah tadi tu datang kerana hamba Allah tu dah beli kes. Contohlah, dia dah beli kes, dia mewakili sekumpulan vendor. Dan mungkin dia pun ada terlibat dalam membeli tapak tadi lah, tapak raya tadi. Jadi, dia masa tu dah kecoh, dia pun nak minta refund. So dia mewakili ramai-ramai tu nak minta refund. Jadi yang organizer ni takut. So masa tu kecoh lah, tak boleh nak keluar dan sebagainya, melibatkan pihak polis apa semua. Tetapi hamba Allah ini telah menyuruh organizer ini ataupun CEO syarikat ini untuk menyebut nama saya, bagi melepaskan dia, petik nama. Jadi dia pun dah habis sidang media tu, dia masuk balik atas pentas, TikTok semua buka, sebut nama saya. Allah. Sebenar-benarnya Boy Iman adalah mastermind kepada event ni. Aduh. Oh, saya Waktu tu Datuk ada kat situ? Saya tak ada. Sebab saya bukannya saya punya, saya part of the team. Tapi masa tu yang ada top management adalah, saya tak ada. Jadi saya pun terkejut lah. Yalah. Kalau ini syarikat aku, ini akaun bank syarikat aku jaga, aku boleh terima. Mastermind ni apa yang awak faham tentang mastermind? Mastermind ni adalah di dalam sesuatu syarikat, walaupun awak CEO, awak belum mastermind. Siapa yang boleh akses akaun bank awak? Akaun syarikat tu siapa jaga? Contoh ya, saya bagi awak contoh. Awak syarikat ni awak CEO. Tapi awak tak boleh akses akaun bank. Yang boleh akses akaun bank board of director. Atas awak, mungkin chairman. Jadi itu adalah betul-betul owner kepada syarikat tu. Kepada syarikat, betul? Ya. Mungkin awak adalah proxy lantikan. Saya buka sesuatu syarikat, saya lantik awak, saya bayar awak gaji, awak run the business. Tapi awak tak boleh kacau akaun bank saya. Saya owner syarikat tu, saya lantik awak CEO. Faham. Jadi itulah yang netizen kena faham lah. Orang ramai kena faham. Tapi orang tak faham Sebab itulah saya dilepas dan dibebaskan oleh mahkamah. Sebab tak salah pun. Memang tak salah. Saya kalau hanya dah salah, bekerja. mesti dah lama. Dah kat dalam. Saya ada business card. Saya ada surat pelantikan. Saya di kalangan staf semua pun tahu siapa tugas saya. Dan vendor-vendor semua tak kenal saya pun. Tapi dia orang salahkan. Mungkin sebab Datuk tak ada kat situ kot. Satu, saya tak ada kat situ. Sebenarnya saya pun masa tu kita dah nak raya, lagi 2 hari raya. Jadi masa tu sibuk dengan persiapan raya. Yang keduanya, kerana saya mungkin ada rekod lampau. Yelah. Jadi hamba Allah itu senanglah nak buat saya. Dia kuih je, dia lontar je, netizen sambut, boom. Kena ada orang sambut, baru boleh boom. Kalau lontar tak sambut, tak ada apa. Tak jadi. Jadi maknanya, 2017, Boy Iman pernah scammer. So ini 2023. Boy Iman buat perangai balik lah. 6 tahun. 18, 19, 20, 21, 22, 23. 2023, Boy Iman buat perangai balik.
scam pula tapak raya. Busuk lagi nama saya. 2 kali kena. 2 kali. Kalau tengok Google tu boleh nampak lah nama saya tu 2 kali tu naik. 2 kali kes yang berbeza. Kes yang berbeza. Tetapi scammer. Ui, itu yang tak sedap. Ui. Kita minum dulu lah. Minum dulu. Untuk melegakan hati sebelum saya terbalik ke meja ni. Tak ada gurau je. Jadi yang ni faham tak macam mana? Faham. Best tak best jadi artis. Ui. Best tak best jadi ahli perniagaan. Best tak best jadi type M. Bukan kita nak jadi resis. Betul. Tapi kalau type C bagaimana? Type M macam mana? Benda-benda macam ni lah kita nak orang fikir-fikirkan. Sedangkan kita ni sangat kuat. Sepatutnya daripada segi, bukanlah nak kata seorang Muslim, peribadi akhlak seorang Muslim tu bagaimana kan? Betul. Bukannya membunuh sesama kita. Betul. Kita jangan cerita tentang type M lah. Kita cerita tentang sesama Islam. Akhlak seorang Muslim macam mana. 2 kali saya kena. Saya tengok kali ketiga nanti saya kena pula. Mudah-mudahan tak ada. Tak ada. Tapi kesan daripada tu, bila saya kena tu, saya dah beraya kat dalam tu, saya ceritalah sikit untuk yang si podcast eksklusif ni. Apabila saya keluar tu, saya berniaga tepi jalan. Saya berniaga dekat Pasar Karat. JB? Tak, Pasar Karat KL. Dekat Petaling Street. Okey. Ramai orang beli perfume saya. Saya dah malas dah. Saya ada perfume, orang nak beli, orang bayar RM10, saya bagi perfume. Maknanya habis kat situ. Betul. Kalau tak puas hati, kalau rasa perfume tu apa-apa, esok datanglah cari saya. Saya memang hari-hari kat situ. Yalah. Saya nak betulkan balik otak saya kan. Sampai takut dah nak buat apa, nak berniaga semua. Sampai macam tu sekali. Sampai macam tu. Saya tak sangka saya kena kali kedua. Dan saya tak sangka saya beraya kat dalam. Saya pun koyak. Saya cerita dengan awak, lagi 2 hari nak raya, kena tangkap. Baju raya dan sebagainya habis. Kan, persiapan raya tak payah cerita lah. Malam raya, kita kena di IPD Rawangi. Okey. Betul-betul bersebelahan dengan ni lah. Bazar Raya Jalan Tar lah. Dia buka maksimum lagu raya. Sedih hati tu. Ui, sedih. Sayu gila. 4-5 pagi Mesti takbir raya. fikir family ni waktu tu. 4-5 pagi kita IPD Rawangi kan ada masjid. Masjid Rawangi tu sebelah kan. Betul-betul sebelah. 4-5 pagi takbir raya. Jadi yang dibayangkan takbir raya tu macam mana perasaan. Ya Allah. Saya langsung tak makan makanan raya, saya langsung tak makan kuih raya. Adalah anggota polis hantar lah kan. Dalam lokap tu seorang lah, Datuk seorang? Ramai. Oh, ramai. Ramai lah. Tapi saya ketika tu saya 3 lah. Saya bersama dengan majikan saya, CEO tu. Oh, dia pun masuk sekali? Dia pun masuk sekali. Saya ada 2 orang, CFO dengan COO, perempuan 2 orang dengan GM. Dia pun sekali. Semua kena? 5 top management kena. Allah. Saya kira sales marketing director lah. Walaupun kita freelance, tapi saya memegang jawatan sales marketing director. Okey, faham. Ya. Boleh tanyalah, dia ada dalam 100 orang macam tu lah vendor. Tapi vendor semua tak kenal, tak berurusan dengan saya. Dia berurusan dengan orang lain? Berurusan dengan orang lain, ejen, berurusan pada syarikat, berurusan dengan tim saya. Tapi masa siasatan tu, semua 5 top management kena tangkap. Memang kena Dan akhirnya kami semua termasuklah diri saya dibebaskan. Kerana kalau scam tu, kalau kita ambil duit tapi kita tak bayar. Contohnya ni kita bayar PWTC, kita bayar contoh Abang Zamani, Zaman Islam, kita bayar PA system, kita bayar bos. Semua dah bayar? Semua bayar, cuma tak bayar habis. Baru bayar separuh macam tu lah? Macam tu lah, deposit lah. Kerana apa tak bayar tu, kerana CEO kita mengalami masalah dengan satu agensi lah. Agensi ni dia ada buat payment lah. Tapi payment tu dalam bentuk kertas. Saya tak boleh sebut lah kertas apa kan. Tapi
dalam bentuk kertas. Dan Bukan cek lah. dia bukan cek. Ha. Dia satu yang melibatkan government lah. Jadi benda tu dia ambil masa sikit. Oh. Mungkin 3 bulan, mungkin 6 bulan baru dapat payment. Lambat lah. Tapi pihak ni tak nak nak dengar, terima. tak nak terima. Jadi dia tak bagilah kami, contoh kami punya event tu 3 hari. Kami dah bayar 1 hari. Lagi 2 hari dia tak nak. Oh, dia suruh keluar. Dia tak bagi berniaga 3 hari tu. Oh. Jadi ketika kena itu full payment baru kena boleh. full payment baru boleh. Ketika tu vendor pun dah datang, ada yang datang daripada JB, datang daripada Kelantan. Tetapi CEO ni sebenarnya dia tengah menguruskan krisis itu dengan baik. Maksud dia dah susun dah. Siapa untuk postpone, tunda pada tarikh yang akan diberitahu. Lepas tu siapa yang nak refund boleh refund. Dan dia pun nak war-warkan bagi tahu yang tak jadi. Tetapi apabila ada campur tangan daripada pihak-pihak luar tadi, termasuklah tindakan beberapa NGO dan sebagainya, hamba Allah tadi, maka hancur semuanya. Dan benda tu menjadikan syarikat itu benar-benar scam. Inilah yang saya nak ingatkan tu. Contoh Yazid tak scam. Yazid ada masalah. Biasa dalam apa-apa perniagaan ada masalah. Contohlah kan, contoh nak buat podcast ni, ada partner seorang. Tapi tiba-tiba bergaduh dengan podcast tu. Ataupun partner tadi tu tiba-tiba kemalangan lah. Jadi duit under dia. So ada problem sikit. So Yazid perlu selesaikan benda tu dengan cara yang betul, SOP yang betul. Tetapi belum apa-apa kita orang dah ataupun netizen dah cakap Yazid salah. Terus jadi, hukum. Jadi Yazid pun terus jadi salah. Yazid lagi pening kepala nak kena handle benda lain, tak jaga pula partner tadi, faham tak? Nak kena layan benda ni sampai tak layan benda tu. Itulah yang bahayanya. Ya. Sebab itulah kalau kita ada sesuatu krisis yang berlaku melibatkan syarikat, melibatkan apa-apa saja, melibatkan masalah negara dan sebagainya, kita kena ada SOP. Bukannya semudah itu dan jangan ada campur tangan pihak-pihak yang tidak berkenaan. Dan kita tidak mahu ambil kira pandangan-pandangan orang yang tidak berkelayakan. Dia faham kan? Faham. Kita kena selesaikan ikut jalan yang betul, SOP yang betul, prosedur dia. Macam tu lah. Dahaga saya dengar. Itulah. Saya dengar pun dahaga Datuk. Ya. Apa lagi Datuk yang bercerita ni? Dah 2 kali dah saya kena. Saya pun tak tahulah apa hikmah dia. Tetapi saya macam saya cakap dengan Yazid, kena sekali saya dah belajar. Kena kali kedua tak seteruk yang kena sekali lah. Yelah, yang tu lagi teruk. Walaupun saya pun fikir juga tak salah. Aku tak ada buat apa-apa. Tapi aku kena lagi sekali. Tapi saya boleh handle lah. Mental dan fizikal saya tu dah kuat lah. Saya dah kuat lah. Sebab saya dah lalu lebih besar kan. Betul. Faham. Siapa macam tu sekali Ya. Saya ada dengar juga isu waktu tu. Saya macam kurang sikit waktu tu dengan isu-isu artis ni semua kan. Betul. Tapi ada dengar lah pasal Datuk kena itu. Tapi tak sangka lah dia punya impact tu terlalu besar Besar. Benda tu besar. Pasal dia melibatkan media dan netizen. Dan melibatkan hamba Allah, NGO tu. So dia jadi satu isu yang besar. Dan kenapa pihak polis masuk campur apabila benda tu jadi kes menarik atau benda tu menjadi satu isu besar. Kalau dia dah viral di media sosial, maka memang semua pihak tu pihak berkuasa akan masuk campur tangan. Okey Datuk. Ya. Kita pun hampir sejam juga. Ya. Jadi kalau ada apa-apa yang nak tanya, bolehlah tanya. Kalau dengar saya bercerita ni tak habis.
Tapi syok dia tu dengan cerita ni. Sebab ini Syok adalah sebab- kisah benar. Syok sebab kisah benar. Ya. Sebab saya Bukan dia reka-reka. dan kita takkan dapat dengar kat luar, kat tempat lain, faham tak? Betul. Saya dengar pengalaman Datuk ni, saya rasa kadang-kadang ujian aku teruk. Tapi bila kita dengar orang punya ujian yang macam Datuk kena apa ni semua, ini semua melibatkan kita punya muka, kita punya career, Image. so image apa semua. So lagi ya Allah besar, dan Datuk memang saya nampak kuat lah kat situ. Orang heran dengan saya. Orang cakap saya kebal. Orang cakap saya apa ilmu yang saya pakai lah kan. Tapi itulah yang bagi saya adab je lah. Jalan terus. Jalan terus. Sebab Janji tak salah. Janji tak salah. Dan kalau salah pun dia betul-betul salah, dibuktikan bersalah Betul. oleh mahkamah. Bukanlah mahkamah netizen. Minta maaf cakap. Mahkamah netizen Mahkamah habis lah. netizen dah habis lah. Kita nampak sikit semua benda tak sempurna, betul. tak betul. Kan sedangkan pandangan mata kita tu bukan menentukan apa yang betul-betul terjadi. Kita tak tahu perkara sebenar. Betul lah tu Datuk. Ya. Okey. Tapi alhamdulillah lah. Walaupun pun masih lagi macam saya cakap, macam yang saya cakap masih sihat, terlebih sihat. sangat ni Datuk. Ya betul kan. Dulu. Masih bahagia. Alhamdulillah. Masih sihat, masih ada orang yalah terbaring kan. Betul. Jadi masuk gila ke gendam dan betul. sebagainya. Tapi kita masih lagi berada di sini, kita kena bersyukur lah. Betul. Okey Datuk. Okey. Pendapat Datuk tentang generasi usahawan muda sekarang. Bagi saya niaga sekarang lagi senang daripada dulu kan. Ya. Ya. Sebab sekarang viral dia boom. Boom. Sekarang online. Walaupun kedai tu tak sedap ke apa. Betul. Boom. Betul. Macam Jadi dulu kalau bayar. kita nak berniaga, kita kena pergi China, betul? Sekarang kalau kita nak beli apa-apa, kita pergi beli kat Alibaba je. Dekat ataupun Shopee je. Ha. Dah boleh dah. Beli barang-barang berniaga. Tak perlu pun bayar tiket, pergi hotel, pergi beli barang kat sana. Dan pada hari ini, kalau kita tak reti berniaga pun kita boleh belajar. Dan kita ada banyak platform yang kadang-kadang kita tak perlu bersusah payah pun berniaga. Semua dah tersedia di platform tu. Tinggal cari je kan. Saya bagi contoh macam TikTok. TikTok dah sediakan beg kuning. TikTok dah sediakan apa nama tu, payment getaway. So orang tengok, orang suka, orang boleh beli. Dan TikTok dah sediakan delivery. So barang tu senang, boleh letak COD pun boleh. Jadi berniaga untuk usahawan muda hari ni tak sama macam dulu. Hari ni lebih mudah. Sama juga macam Yazid cakap tadi, buka kedai makan. Kalau dulu kita nak kena cari pelanggan. Sekarang ni kita letak dekat Foodpanda, letakkan GrabFood je, terus dah okey. Kita tinggal nak buat video je. Video tu pula katalah kita buat 5 video. Satu video je yang kena target. Ataupun FYP. Dah boom dah. Betul. Kena spark kan. Yes. Booster lah kan. Booster. Tapi berniaga hari ni tak sama macam berniaga dulu lah. Hari ni untuk usahawan muda lebih senang. Lebih mudah. Tak perlu pakai otak sangat lah kan. Kena pakai otak juga tu. Kena, tapi dulu lagi kena. Yelah. Dulu untuk cara kita promote kedai kita payah. Kita kena ada bajet untuk beli iklan di surat khabar. Beli iklan di TV. Kena beli iklan dekat radio. Tapi hari ini kita tak payah, tak perlu. Kita hanya buat video je tadi. Kita tak perlu pun beli FB ad. TikTok ads tak perlu. Betul. Kita kalau pandai buat video, kena je boom. Macam betul. awak cakap tu. Jadi otak tu pakai ke tak? Sikit lah pakai. Sikit Tak, maksudnya word smart lah. Bukan word hard lah. Macam dulu banyak word hard. Macam sebab sekarang mungkin zaman AI kot tu. Zaman AI lagi, awak tak perlu pandai bercakap. Awak boleh bagi AI bercakap. Betul. Awak tak perlu berfikir banyak-banyak. Awak tak tahu, awak tekan ChatGPT.
Settle. Settle. Settle masalah. Awak nak meniaga nasi lemak, awak tak perlu pergi belajar dengan mak awak ke, makcik sebelah rumah ke. Awak hanya perlu cek GPT, minta resepi. Dia keluar nasi lemak, masak bila apa semua betul. Berapa minit nak masak, apa semua dah bagi tahu Masya Allah, sekarang punya zaman Jadi pakai otak sekarang ke pakai otak? Dulu banyak pakai otak, dulu lagi banyak lah saya rasa. Betul. Kalau kita fikir-fikir balik kan, senang. Sekarang dah lagi mudah. Tak tahu copywriting, tekan je. Apa yang awak tak tahu semua tekan. Macam mana nak promote kan. Minta gambar, nak buat grafik ke. Okay. So saya simpati jugalah dengan cerita Datuk. Sangat macam, walaupun saya tak ada dekat tempat Datuk, tapi saya dapat rasakan lah sebab raya kat dalam. Iyalah. Lepas tu dengan kecaman netizen sebab Datuk dah ada nama tau. Sebab macam Datuk Boiman. Macam saya cakap siapa tak kenal, dia Gen Z lah. Betul. Bukan Gen Z Datuk, Gen Alpha. Dan benda tu boleh berlaku pada saya. Kalau berlaku pada orang biasa lain, macam mana? Dan benda ni agak bahaya kerana dia memberi kesan kepada mental. Orang kot. Saya rasa mental, kepada hidup dia. Tapi Alhamdulillah Datuk dapat bangun, saya buat masa ni Allah bagi lagi kekuatan dapat tu. Bangun. Alhamdulillah. Kita tak perlulah bangun melompat pun tak apalah. Janji kita tak terduduk terbaring. Betul. Kita masih lagi boleh bangun, boleh jalan pun tak apa. Slow-slow. Meniaga pun tak apa. Sebab yelah, kalau ikut betul-betul tu, kadang-kadang nak terbaring 7 kaki ke dalam kot terbaring tu kan. Dia punya perasaan tu, rasa macam tu kan. Apa yang berlaku pada kita tu. Masya Allah. Okey, Datuk. Ya. Sebelum kita akhiri kan. Nak akhir dah, ingat belum lagi. Okey, kalau macam tu saya ada juga sebenarnya nak tanya, tapi mana tahu Datuk rushing ke apa ke, tak ada. Saya open untuk awak. Okey. Dah settle lepas kes-kes tu. So apa yang Datuk buat sekarang? Alhamdulillah. Macam saya cakap tadi, kalau ulat dalam tanah pun boleh hidup. Saya pun Allah Ta'ala dah bagi setiap orang ada rezeki dia lah. Jadi saya ni buat masa sekarang, saya menanti filem saya keluar lah. Ada buat saya filem? Ada filem baru yang akan keluar. Dan 5 tahun dah tak keluar lagi panggung wayang. Saya tengah tunggulah. Filem tu sambungan pada Bini-Bini Ku Gangster. Dia Bini-Bini Ku Gangster 2 lah. Tapi tajuk dia Kak Yong. Jadi filem tu InsyaAllah akan berada di Pawagam. Masih lagi Kak Yong, masih lagi Yana Samsudin. Kita ada Zali Siddiq sebagai Mak Saja, ada lagi. Lepas tu kita ada Tayudin Bakar, apa Celup Tok ada. Kita ada J Iswaji. Kita ada Didi Alias. Kita ada Sezi. Sezi Sam pun kita ada. Masih ada lagi. So itulah. Itu antara filem yang saya tunggulah. Kerjaya lakonan saya. Bila tu tak tahulah. Saya dah buat beberapa filem, tapi bila kita dah, katalah contoh kita tak syuting 3-4 tahun. Tiba-tiba ada satu filem. Saya last 2000 wayang saya last keluar panggung wayang 2018. Blok 404. Hidup sampai mati lah. Itu adalah filem terakhir saya keluar. Jadi 4-5 tahun, 7 tahun macam tu baru keluar Kak Yong ni, saya rasa teruja lah. Dan saya rasa dalam cerita tu saya macam dah bagi yang terbaik lah. Yang the best lah saya buat. Sebab bila jangan berlakon ni, dia punya kualiti lakonan tu macam lepagian kan. Macam tu lah. Yelah, betul, dah lama tak berlakon. Siapa pengarah? Pengarah dia masih lagi pengarah yang sama dengan Bini-Bini Ku Gangster. Abang Bo Hashim lah. Okey. Cuma producer dia sebelum tu David Teo. Tapi producer yang kali ni adik kepada Farid Kamil lah. Fadil Zahari. Suami kepada Yana Samsudin. Tahu. Dia lah yang produce. Bila keluar tak tahu. Di bawah Procurious Production.
Mungkin tahun ni atau tahun depan kot, insyaAllah lah. Tahun ni atau tahun depan? Dah syuting lah sebenarnya? Kita orang dah syuting. Kita orang syuting bulan 12, 2020. Bulan 4 PKP. Allah. Jadi tahun lepas kita dah masuk studio. Kita dah buat VO dah. So sekarang tengah tunggu keluar je lah. Okey. Lepas tu selain daripada tu, saya masih lagi berniaga. Saya ada buat konsultan produk. Ada 4 produk untuk kita punya toko tablik lah. Maulana Wan Helmi. Okey. Jadi untuk Maulana Helmi kita ada 4 produk kita buat. Lepas tu saya pun ada buat SIM card lah. SIM card apa tu? SIM card Tone Wow. Tone Wow ni dibuat dikuasakan oleh Celcom Digi lah. Jadi dalam Tone Wow ni dia ada beberapa kelebihan lah. Antaranya pertamanya kalau data tak habis dia boleh carry forward. Katalah awak ambil 40 GB, awak pakai 30 je, 10 GB tu dia akan carry forward. Yang kedua, dia punya speed lebih laju. Sebab dia tak ada capping. Dia lebih laju. Dia tak ada macam kuota dah habis, kena slow sikit, tak ada. Dia terus jalan je. Lepas tu yang ketiga, yang ni kebanyakan SIM card tak ada lah. Dia ada insurans. Dia ada insurans Zurich. Zurich Insurance. Dia ada insurans PA insurans sampai 50,000. Lepas tu dia ada tabung khairat kematian. Dia pun ada hibah lah. Yang ketiga lah. Yang keempat, paling best tu dia boleh buat duit. Maksud ni kalau awak beli SIM card tu, awak dapat tadi semua tu, dan awak bergelar agent lah, affiliate punya program lah. Jadi kalau awak kenalkan saya, awak kenalkan orang, katalah contoh saya tiap bulan saya top up RM50 untuk package internet saya, saya top up dia RM50, awak dapat RM5. Kalau 10 orang dah 50, awak dah boleh pakai handphone tu, data internet percuma. Jadi bil telefon awak dibayar oleh orang lain. Macam tu lah. Okey. So saya baru jugalah jalankan sikit-sikit lah. Kalau ada sesiapa nak join, jangan lupa. Boleh contact. Boleh contact saya. InsyaAllah. Kan? Boleh saya tinggalkan nombor telefon? Boleh. Untuk diorang lebih. Tak payah, boleh join awak. Awak pun boleh jadi ahli saya. Tukar je SIM card. Boleh kekalkan nombor lama. Tukarkan nombor lama nombor lama awak, sebelum ni awak pakai U-Mobile ke apa, boleh kekalkan nombor lama. Tukar je MNP tu kan. Okey, faham. So itu antara saya buat lah. Dan terbaru sekali saya tengah set up kedai makan ayam gepuk. Ayam gepuk ni untuk wife saya lah, resepi pun wife saya. Jadi sekarang tengah set up lah. Okey. So korang jangan lupa support. Jangan lupa datang kedai makan. InsyaAllah. Sempat lagi. Tapi oleh kerana kita berada di Kasim Bistro. So korang yang mana kat Wangsa Baju boleh datang Kasim Bistro. Betul. Makanan kat sini sedap-sedap. Betul. Dia jeling-jeling kat kita, so kita kena bagi tahu sini harga ramah. Fish and chip RM5. Uish, murah. Nasi ayam gepuk satu set pun RM5. Nasi ayam gepuk? Ya, memang RM5. harga ramah. Ya, korang boleh datang dekat Wangsa Maju ni. Section 10 Kasim Bistro. KASSIM. Kasim Bistro. Kasim. Double S Kasim Bistro di Airport 10 Resident di Wangsa Maju Section 10. Mula-mula tadi waktu Datuk hantar saya location. Datuk cakap kita jumpa dekat Kasim Bistro. Datuk tahu tak dalam fikiran saya apa? Mamak kot. Okey. Mamak kot, tapi guys, bukan mamak. Betul. So korang boleh tengok sendiri, bukan mamak Dan memang ramai orang datang sini makan dengan family. Betul. Sedap lah makanan dia boleh. Suasana dia pun okey lah kan. So kita pun berterima kasih lah kepada Kasim Bistro lah. Sebab sudi dan izinkan kami, saya daripada Yazid Podcast untuk buat shoot kat sini. Saya tak inform mereka pun. Ya. Saya cakap awak datang dulu. Sebab saya memang
antara kedai makan favourite saya, dia tahulah kan saya selalu lepak sini. Jadi tengok-tengok dia bagi alhamdulillah kan. Betul. Semua sudah memudahkan lah. Betul. Alhamdulillah. Okey Datuk. Ya. Panjang sikit lagi lah. Boleh, Sikit lagi boleh. Boleh, silakan. Okey, waktu Datuk berlakon dulu. Okey. Ni cerita seram lah Datuk. Kita masuk sikit cerita seram boleh? Boleh. Boleh Boleh. Memang waktu keseram saya nampak ni. Okey. Minta sikit cerita seram Datuk. Contohnya waktu Datuk berlakon 404. Sebenarnya banyak. Saya boleh cerita 2-3 cerita lah Okey. Blok 04 ni kami syuting di satu dewan lah. Dewan Cina lah. Dewan ni masih ada lagi dekat belakang Masjid Kajang. Okey. Masjid Lama Kajang. Masjid Jamek Kajang. Jadi dewan ni memang rupa dia macam tu lah. Dan dia sangat lama. Dia 1970 berapa dah. Dia ada satu pintu. Pintu ni tutup. Tak boleh buka? Tak boleh buka. Memang dah diarahkan tak boleh buka? Tak boleh buka. Okay. Jadi memang bila pintu tak buka, kita heran lah kenapa pintu tak buka. Rupa-rupanya memang tak tahulah. Kabar-kabar angin mengatakan dalam tu macam ada benda lah, ada peristiwa lah. Tapi tempat itu sendiri pun dah memang menyeramkan. Dan belah atas tu memang macam tak diguna pakai lah. So macam mana boleh ada idea, siapa punya idea nak syuting kat situ? Pihak produksi lah. Tapi memang dia pilih tempat tu pun, tempat tu memang betul-betul menyeramkan. Jadi saya dan pelakon-pelakon lain merasailah benda tu. Tapi tu tak berapa seram. Okey. Saya pernah syuting satu cerita untuk TV Pendidikan. Jadi ketika tu saya bersama dengan Taizo, okey. ataupun Tua Iskandar lah. Taizo ni DJ radio lah. Okey. Sekarang bersama dengan IKFM FM. Dia pernah menang DJ popular kan. Saya syuting dengan dia, kami syuting di satu tempat ni. Kami tidur dalam bilik. Saya dengar orang mandi. Dalam bilik air, shower terbuka. Okey. Dia dah tidur. Dalam bilik berdua je ni. Saya tengah main game. PSP kan masa tu. Dia tengah tidur. Saya pun buka, saya tengok tak ada orang mandi. Tapi air ada mengalir? Tak ada mengalir. Tak ada juga? Tak ada, dengar je tadi. Saya pun panjat lah, dia ada tingkap kan. Dia pun panjat, tengok luar. Rupanya saya yang paling hujung, mana ada luar, tak ada apa-apa. Saya pun masuk balik, saya nampak joystick game tu, dia bergerak. Macam orang tengah main. Orang main macam ni kan. Ni dia macam, dia bergerak. Lepas tu? Saya takut lah. Saya pun tak tahulah mimpi ke tak lah. Tapi mulut saya berbunyi lah. Janganlah kacau aku, nak main-main lah kan. Aku nak tidur lah. Saya tidur terus. Terus tidur, tak ada cerita banyak. Tak ada cerita banyak. Saya pun tak tahulah tutup ke tak tutup lah. Saya pun terlupa dah cerita tu. Tapi esoknya jadi macam tu, lepas tu saya pun tak berani lah. Saya kena tidur dulu sebelum kawan saya tidur lah. Dia tak nak tunggu lama-lama lah. Banyak sebenarnya. Saya pernah berlakon dengan masa tu Abang Raja Asri ada, Nabila Huda ada, Zamrul Syam ada, Camp 505. Dia dah beritahu dah dengan pihak produksi pukul 12 dengan syuting. Lepas pukul 12 di Ulu Langat ni. Tapi kami syuting jugalah. Okey. Jadi kru ada jumpa Pontianak, lampu terpadam. Kru ada jumpa Pontianak, lampu tiba-tiba terpadam, lepas pukul 12 dengar orang mengilai. Macam-macam lah yang dia kacau tu. Yelah sebab macam berlakon ni kadang-kadang malam kena pergi shoot kat dekat tempat-tempat gelap apa semua kan. So saya memang rasa ada pada kacau later sekali saya tahu, tapi dia bukan masa syuting lah. Ini saya nak balik daripada Kedah ke Gerik. Saya lalu pokok semua ni jalan lama lah. Pokok semua tak bergerak. Satu pokok ni bergerak. Kalau angin semua bergerak. Ya, betul. Jadi saya berdua lah. Saya duduk sebelah co-pilot lah. Ni pilot lah. Lalu je sampai depan tu saya nampak Pontianak tengah. Saya sedang nampak. Saya nampak dia. Takut saya. Saya kejut saya. Dengan muka pucat dia, dengan rambut dia panjang, dengan putih. Dia punya kain putih dia. Putih tak berapa putih lah. Tapi dia boleh duduk atas aku macam ni. Sampai je dekat tempat terang sikit, saya cerita dengan kawan saya. Dia, kau nampak tak apa yang kau nampak? Apa dia boy? Pontianak bodoh kat pokok tu. Tak nampak.
Dia tak perasan lah. Tak perasan. Dia Itu sebab dia paling tengah, last saya tengah nampak. drive. Oh, okay. Jadi benda tu memang wujud lah. Betul. Dalam Quran pun ada cakap makhluk betul. halus ni. Kalau tak percaya macam mana nak? Maksudnya kita tak beriman lah. Betul Cuma tak? orang nampak dengan tak nampak je kan. Okay. Oh, banyak kita cerita ni Datuk. Banyak dah. Ada 1 jam lebih ni Datuk. Betul lah. Nanti saya cut sikit. Pandai lawak edit kan. Okay. Yang mana InsyaAllah. menarik. Okay, last. Okay. Datuk. Nasihat Datuk kepada usahawan yang baru nak mula dan mana selebriti bukan selebriti lah, senang cerita kepada influencer yang baru nak mencuburi apa Datuk? Bagi saya, walaupun minat buat konten ke, minat buat live ke, jangan lupa selitkan dengan perniagaan. Tak kisahlah produk sendiri ke, produk orang ke, tetapi kena ada dengan perniagaan lah. Okay. Sebab ada orang kadang-kadang dia fokus kepada live, dapat gift. Ya, betul. Dia fokus kepada pergi buat review, paid review. Review kedai makan, review produk. Tapi dia sendiri tak ada apa-apa. Jadi saya punya nasihat tu, you pun kena ada contoh kedai makan you sendiri ke, produk you sendiri ke. Ya, betul. Supaya bila orang tak bayar ataupun you dah dapat duit tu, you boleh labur atau invest untuk perniagaan you sendirilah. Yes. Okay, kepada sebab kalau kita boleh promote orang lain punya bisnes, apa salahnya kita promote bisnes kita sendiri? Promote bisnes orang, kita hanya dibayar sekali. Tapi kalau promote sendiri, kita dibayar berkali-kali. Betul. Itu nasihat saya lah. Dan konten ni very general lah. Tak ada orang yang boleh cakap konten awak ni bodoh, konten tak berguna, apa semua kan. Sebab ada peminat tersendiri. Betul. So be yourself. Apa yang you minat, you buat lah. You jalan Lantak lah. Lantak orang nak cakap apa kan. Macam saya juga Saya buat ni, Datuk tengok seorang kan. Saya bercerita juga dengan kawan-kawan saya yang mana satu bidang dengan saya kerja kan. Dia orang gelakkan saya Datuk. Dia orang cakap, apa nak buat gini-gini kan. Saya cakap, dah aku minat aku nak buat benda ni. Korang tak support tak apa. Tapi janganlah bash aku. Jangan kau condemn aku. Betul. Kan? Ni kadang-kadang orang punya mulut pun buatkan kita tak nak buat sesuatu. Itu kena tukar lah. Orang cakap tu jadikan semangat. Semangat. Itu yang cabaran sekarang cabaran tu. Ya, challenge. Dan ada juga beberapa influencer lah. Influencer dan orang yang ada nama lah. Saya kadang-kadang invite ke apa kan. Dia orang tolak. Tapi cara dia orang tolak tu agak kasar pun ada. Jadi saya pun tak apa. Mungkin sebab saya tak ada nama. Dia kena fikir macam ni. Apabila kita ni kita baru, siapa nak pandang kita? Ya, betul. Apabila kita buat sesuatu, macam awak buat sesuatu, awak jemput saya. Bukanlah nak kata, tapi belanja makan dengan buat payment tu lain. Jadi benda-benda macam tu lah. Betul. Kadang-kadang ada orang dia buat refer, dia pergi, dia buat reference, dia tengok alah, baru berapa viewers, tak berapa, macam tu lah. Betul. Tapi tak apa, benda tu lah cabaran. Cabaran untuk terus kan. Jalan yang pertama, kedua tu baru boleh sampai yang ke 1000 kan. Setuju Datuk. Tapi bila awak dah jalan ke 1000, ke 800 tu, kadang-kadang awak terlupa diri kan. Langkah 1, 2 tadi. Betul. Itu yang tak nak tu. Itulah kan. Tapi awak ingatlah, ini adalah tangga yang awak naik. Inilah perjalanan hidup dia. Dan benda tu satu challenge lah pada awak. Untuk awak menjadi seorang fokus yang terbaik ke apa semua kan. InsyaAllah. Okey gang. Terima kasih Datuk sebab sudi meluahkan dan cerita pasal Datuk. Saya pun sama juga. Saya pun berterima kasih kepada awak kerana sudi interview saya. Saya pun terima kasih kepada semualah yang menonton video ni lah. Cuma apa yang saya sampaikan tadi tak ada niat apa-apa. Saya pun minta maaf kepada mana-mana pihak. Termasuklah hamba Allah dan sebagainya. Kerana bagi saya kasih sayang tu lebih utama daripada pergaduhan. Kadang-kadang Allah izinkan sesuatu perkara itu terjadi bukannya saja-saja. Mungkin Allah izinkan saya bertemu dengan awak pun ada hikmah dia. Allah izinkan saya dengan awak bergaduh pun pasti ada hikmah dia. Untuk kedua-dua pihak. Jadi
Yang mana yang baik ambil, yang mana yang tak baik jadikanlah benda tu iktibar kan. Boleh fikir-fikirkan lah. Dan kalau ada apa-apa yang apa terguris ke apa ke, saya minta maaf lah, itu je lah. Okay, saya pun sama. Ya. Sebab saya pun baru lagi. Jadi kata-kata tu kadang-kadang macam masih gagap-gagap. Waktu saya nak datang jumpa Datuk ni, kan, saya cakap dengan wife saya mesej, I gemuruh lah. Rasa macam, uish. Sebab saya baru berapa orang dia saya jumpa. Kan? Jadi saya rasa macam, uish. Rasa kita takut kita tersasul. Langgar je, menghadap tersasul. je. Tapi wife saya cakap apa? Alah, dia pun makan nasi. Betul. Kan? Jadi you tak perlu takut. Dia pun bukan penjenayah apa semua dia cakap kan. Jadi okey lah. Kalau dia cakap kalau you nak pergi jumpa orang-orang yang membunuh ke lain. Memang you akan takut. Tapi ni kita orang jumpa orang biasa. Kita macam kawan-kawan. Jadi you jumpa je. Tu yang okey. Bila tak biasa tu dia akan jadi biasa. Jadi biasa insya-Allah. Okey guys. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okey. Korang kalau nak konten-konten menarik, korang boleh subscribe dulu. Nanti kita akan ada lagi insya-Allah dengan Datuk lagi insya-Allah. Next project ke kita tak tahu kan. So terima kasih banyak-banyak. Yang penting kasih viral dulu video ni. Insya-Allah. Biar semua orang tengok. Betul. Okey. Assalamualaikum guys. Bye. Okay Datuk. Terima kasih banyak. Mana nak suruh ambil gambar ni anak ikan aku ni. Saya pun nak ambil gambar juga Datuk. Minta anak ikan lah. Anak ikan kita mana tadi? Anak ayam kita. Anak ayam. Hey. Mana dia orang ni?